Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjukkan update terbaru untuk cara edit chatbot AI anda dengan lebih cepat dan mudah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang mana yang dapat nak gunakan chatbot kami, so anda akan dapat chatbot yang seperti ini. Okey, ada train data dan AI behavior. Cara ini adalah cara yang paling advance untuk train. Tetapi saya faham cara ini mungkin akan agak advance untuk sesetengah user sebab kita tak tahu apa nak isi dekat sini. So sebelum ni kita kena pakai AI prompt generator. So untuk update terbaru ini boleh pergi ke bahagian AI setting, kemudian klik switch ke guided. Okay, cuma apabila tukar kepada guided, semua chatbot yang anda buat sebelum ini akan disimpan di dalam UI yang lama. Dia tak hilang, tetapi chatbot anda tidak nampak setting itulah. Jadi recommendation saya adalah export keluar chatbot itu, kemudian simpan dalam docs ke ataupun sebagainya, kemudian isi form mengikut guided ini supaya chatbot anda nampak setting yang baru. Untuk user yang sedia ada, jangan risau, anda akan automatic dapat setting ini. So dalam chatbot anda akan dapat setting ini seperti ini. So ini adalah lebih mudah dan lebih user orang kata apa, lebih mudah faham untuk isi. So tuan-tuan dan puan boleh isi kat sini lah. What do you offer? Boleh cakap ubat sakit lutut. Kemudian kat sini boleh masukkan produk, harga, pricing list. Kat sini boleh masukkan pricing list, package 1. Dan ini offer-offer dia. Kemudian bawah sekali package 2. Kemudian offer-offer dia. Okay. So yang ini boleh masukkan link website ataupun link WhatsApp. Kemudian untuk tuan-tuan dan puan yang ada buat produk mengikut pelbagai niche, kita dah buat template ni supaya sesuai untuk semua niche. So kalau tuan-tuan dan puan benarkan customer untuk datang ke kedai, ataupun tuan-tuan dan puan buat kedai fizikal seperti klinik, spa atau sebagainya, boleh masukkan alamat dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan hanya buat deliver or ship, boleh masukkan kat sini. Boleh juga onkan dua-dua, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan dan puan tak ada post barang, tuan-tuan dan puan buat klinik yang perlu booking ataupun kedai makan yang perlu booking, so pilih tag booking. Ataupun customer kena bayar online, boleh juga. So bagi tahu nombor account dan sebagainya di sini. Okay. So seterusnya adalah language and style. So language and style ni tuan-tuan dan puan nak chatbot AI tu jadi apa? So kebiasaannya adalah sales advisor lah, orang yang menjual. Okay, ini nama produk. Mungkin kita kata simplicity. Okay, so kalau kat depan tadi nama business, kat sini kita lebih kepada nama produk dia. So English and Malay boleh pilih. Yang saya recommend yang inilah. Kalau others ni boleh juga. Nak masukkan Chinese pun boleh. Chinese. Okay. So tone boleh pilih friendly and casual. Yang ni yang biasanya orang akan pilih. Dan kemudian yang ni dua ni. So nak tambah yang lain pun tak ada masalah. Kalau tuan-tuan dan puan buat lawyer ataupun something yang perlu lebih profesional, boleh masukkan professional. Okay, so yang ni saya recommend onkan semua. Ini supaya dia dapat chatbot yang super friendly lah, super user friendly dekat dalam WhatsApp. So ini kalau tuan-tuan dan puan ada nak tambah apa-apa lagi berkaitan dengan reply format, language dan style dia. Okay. Seterusnya adalah closing flow. Saya akan cover sekejap lagi. Yang ni FAQ. Boleh masukkan soalan dan juga jawapan. Cuma saya recommend yang ini masukkan sehingga 3 ke 5 sahaja. Jangan panjang sangat. Hanya yang 5 yang paling utama sahaja. Selebihnya masukkan dalam AI knowledge. Okay. Jadi seterusnya adalah constraint. Tuan tak nak bagi chatbot ni buat apa? Jangan repeat same question. Do not answer question unrelated to our business. Don't make our price or promotion. Makeup ni maksudnya jangan buat harga atau promotion yang tiada dalam training data. Okay. Seterusnya adalah custom instruction. Yang ni apa-apa yang tidak ada kat sini, tuan-tuan nak tambah, boleh masukkan kat sini. So yang paling best adalah dekat bahagian closing flow. So kita dah buat UI begini supaya lebih mudah untuk tuan-tuan dan puan isikan. So nombor 1, step 1, bagikan nama dia, greeting. Kemudian kat sini ajar AI tu apa benda nak buat dalam step greeting. Kemudian example script boleh masukkan kat sini. Okay, kalau sebelum ni saya pernah sharekan template yang ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan
Yang mana yang dah ada template ini boleh masukkan macam ni lah. Step 1. 1 tu tidak perlu masukkan. Kita dah masukkan title sahaja. Kemudian kat sini masukkan yang ini. Dekat sini. Okay. So yang ni masukkan dekat bawah dia. So ini cara untuk migrate lah daripada template lama ke template, daripada UI lama ke UI baru. Tidak wajib, tetapi saya recommend untuk migrate lah supaya lebih mudah. Okay, so dapat macam ni. Right, so boleh tutup. Kemudian boleh tambah satu lagi. So, ambil juga step nombor 2. Dekat sini. Kemudian, yang ni. Dekat sini. Dekat sini. Okay, siap. Alright, so macam biasa spacing ni nanti dia akan pecahkan jadi 2 ayat yang berbeza lah. Alright, so boleh sambung sampailah step ke-7. Contoh macam dalam template yang saya pernah share sebelum ni sampai step 10. So akan ada 10 lah kat sini. Jadi lebih jelas untuk tuan-tuan dan puan edit dan tambah sekiranya chatbot stuck dekat step mana. Dah tak perlu lagi nak scroll panjang dan nak cari step kat mana kan. Ada kalanya kadang-kadang user kami sebelum ni letakkan step ni bersepah-sepah, jadi tak optimize lah. Tak optimize. Jadi cara ni saya harap akan bantu tuan-tuan dan puan untuk isikan tulisan data dengan lebih tersusun dan mudah juga untuk troubleshoot. Alright, so sila cuba update terbaru ini. Pergi ke air setting untuk enablekan. Kemudian yang mana user yang baru, tuan-tuan dan puan akan automatik dapat, ataupun create chatbot baru je automatik akan dapat UI ni. Okay, selamat mencuba dan share feedback kepada kami sekiranya ada apa-apa masalah yang tuan-tuan dan puan hadapi sepanjang menggunakan Reply. Assalamualaikum.